Bateri jam flagship ni boleh tahan 21 hari sekali cas. Huawei Watch GT6 series je boleh buat. Kenapa aku cakap flagship? Body titanium alloy dengan front cover kaca sapphire. Bateri dia boleh bertahan hingga 21 hari sekali cas pada light usage dan sekitar 2 minggu pada typical usage. Traveler, jenis tak ada masa nak cas sentiasa. Ini dibuat untuk korang. GPS dia lagi tepat dengan improve sunflower positioning system. Aku hike di Taman Tugu Trail untuk test. Macam-macam data dia bagi. Tiap boleh download offline maps macam ni. Elevation, cadence, semua lengkap dia bagi. Peak brightness dia tinggi, 3000 nits. Cukup terang untuk aku tengok data semasa buat aktiviti. Saiz untuk Huawei Watch GT6 Pro ialah 46mm. Untuk GT6 pula datang dengan pilihan 46 dan 41mm. Untuk Huawei Watch GT6 Pro, sports mode dia lagi lengkap. Ada golf mode dengan lebih 17,000 course map yang sekarang boleh zoom in dan zoom out by rotating the watch crown. Ada trail run dengan altitude trend and pace correction. Free diving sehingga 40 meter dengan certification. Korang baca. Ada juga cycling virtual power ataupun FTP. Untuk cyclist yang tak guna power meter, boleh training by watch, jimat course. Cyclist tahulah nak guna macam mana kan, sebab aku bukan cyclist. Siap ada fall detection yang boleh buat SOS call ke emergency contact korang apabila korang jatuh. Health suite dilengkap. Ada ECG dalam Watch GT6 Pro. Dalam GT6 series ada True Sleep yang boleh monitor sleep aku. Dia tahu aku tak cukup tidur. Dan ada emotional well-being macam biasa. Tapi kali ni dia upgrade. Boleh try up to 12 emotional states. Untuk payment boleh guna TNG e-wallet QR Pay. Ada feature NFC access card dan juga waktu solat Malaysia yang boleh install dalam jam ni. Kompatibel untuk semua OS, tak kisah iOS atau any Android. Boleh guna, tak semestinya phone Huawei sahaja. Korang boleh start pre-order sekarang dari harga RM999 dengan hadiah percuma bernilai 446 termasuk free buds 6i dan 3 bulan langganan Huawei Health Plus. So, dah ready bertukar ke Huawei Watch GT6 Pro? Komen di bawah. Wow, hebat sekali!